everyone. Hello, and welcome to the Records. Yeah, and today we are going to be playing. Uh, where's the title? A horror map, a horror Minecraft map. I don't know which one's which, and it's called. It's made by Has One, which is this is a non-official remake of Minecraft horror map named Grief by Tamato. So maybe we can play that next. But I want to just test it out the game because I always want to test out horror games uh, on Minecraft horror maps. So let's do this. Very quick to start. Let's go. Does it work? Oh, I I left my bed. Ooh, this is so cool. Oh, oh, dude, this is so cool. Oh, that's a nice little trailer. If you haven't watched anyone play Griff, the original Griff, then you should watch a gameplay of it. It's pretty scary. Chapter 1 Prologue. Let's go! Oh, where are we? We are in the asylum. Ah, I'm going mad! Let's see. Oh, okay. Can we zoom in? Okay, we got our asylum inmate identification form. Our name is Frederick. Our name is Frederick, age 36, male. Subject, yeah. Subject demonstrate a pronounced resistance to prescribed treatment protocols, including repeated refusal of antipsychotic and ascetic medication, despite numerous attempts to educate and what is wrong with my setup now? Despite numerous attempts to educate and instruct the subject regarding to the necessity of complaints, he persistently denies and legitimacy of his condition and the efficiency of medical intervention. Tidak lah. Mana pula aku nak baca. Ui. Dia main lampu dah. Dia main lampu dah. Hey, sudah. Apa dia? Bunyi apa tu? Sudah. Oh, kita main disco. Wih, bergetar. Ah, sudah. Oh. Okay. Oh, gila. Oh, dia start dah. Alamak. Alah, music box dah. Dia start music box dah. Allah. Ya Allah. Gelap. Oh, okay. June 22, 2015, night of the event. Can't wait to go home after a tough day at work. My daughter should be back home now.
Yeah. Ada kereta pun. Kita bawa naik kereta. Kita bawa balik jauh-jauh. Okay. Okay. Hutang. Go through the forest. Kita balik rumah. Jauhnya rumah kita. Rabbit. Ayo, rabbit. Jangan lari. Kita tak boleh lari Oh, kita tak boleh lari. Tak boleh sprint. Rabbit, come back. Burung. Burung ni. Ni rumah kita. Sampai dah. Dalam juga rumah kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang rumah tak? Nak malam lah. Tengok sikit sebelum kita masuk rumah. Ni gate. Kita boleh crowd tapi tak boleh sprint. Aduh, rasa lambat tu. Okay, kita tengok sikit. Kita check rumah kita ni. Kita tak ada apa-apa. Ni apa ni? Apa ni tepi ni? Apa ni? Ni rumah apa ni? Ui. Aku patut main sini dulu ke? Aku takut rosak Okay, tak ada apa-apa. Sana tak ada apa-apa. Okay, tak ada apa-apa. Ni macam cabin kot. Cabin untuk macam kita buat simpan-simpan barang outdoor ke. Jom, kita masuk dalam rumah. Bunyi burung-burung cip-cip. Tak tahu dengar ke tak. Lainnya suara ni. Okay, jom masuk. Assalamualaikum. Jessica, hello. Jessica, ayah dah balik. Looks like he hasn't come home yet. I should call her. Okay, kita call. Saya nak call. Tak ada phone. Kita nak call. Smart boleh buka tutup buka. Okay. Ni. Ni telefon. Jessica. Mu pergi mana maghrib ni? Balik ke kan? Tak angkat no answer. She always does this. Anak kita tak angkat. She must have been doing the sleepover. Let's see what's on the TV and hope she calls back soon. Okay. Anak kita ni. Aku macam nak pergi tour satu tempat lah. Nak tour. Tandas. Romantiknya ada candle. Tak lampu ke? Apa ni? Ada je. Tapi kenapa ada candle? Perlu ke? Jambang. Boleh flash tak? Tak boleh. Kita buka lah. Kita tour sikit rumah. Allah, light dia macam tak function lah. Light bawah tu okey sikit. Ni bilik siapa ni? Ni bilik siapa ni? Okay. Gelap ni. Ni macam storage. Bilik storage. Bilik storage apa? Kosong? Kosong. Dia light kat situ je. Sini tak light pula. Tak apalah. Betul. Jom. Ni boleh interact? Tak boleh interact. Okay. Kita bilik storage. Ni I assume. Ni apa ni? Tak ada apa. Ni mungkin bilik siapa ni? Bilik antara bilik anak kita ataupun bilik kita ni. Apa ni? Tadi macam boleh interact. Boleh tutup. Boleh tutup tingkap. Okay, nice. Okay. Jom. Kita nak tengok TV. Sekejap kita tengok dulu kawasan. Boleh buka. Boleh buka tutup lampu. Bawah ni ada apa? Tak ada interact. Dapur.
Tutup lah. Nak maghrib lah ni. Oh, ada microwave, ada fridge. Saya pakai rumah. Rumah kita selesa tu. Ni apa ni? Kenapa ada desk kat sini? Tempat office kita ke? Office kita kat ruang tamu. Alah. Jom kita pergi tengok TV ya. Oh, dah start dah. Nak pergi dekat sikit. Tak nampak. Because of what some citizens are calling the event, asylum workers are being forced to the streets of Burnsville. The event has caused some residents to become mentally confused, leading them to aimlessly roam the streets. Asylum employees report odd screams and pleas coming from those affected. No one knows the cause of the event, but the asylum promises to work it out. Meanwhile, a young girl, age 17, has been affected by the event. However, she somehow managed to break free of the asylum officials. They're hunting her down at this moment to restore justice to the neighbors. So close up your doors and windows and keep safe, residents, because this is going to be one. Oi! Alamak. Young girl. It's getting dark. I should go to sleep. I hope I'll able to contact Jessica tomorrow. Hey, seramnya. Alamak. Ya. Katanya aku takut korang tak dengar dia punya audio. Tak aku buat tinggi sikit. Kalau aku kena jump scare, korang pun kena. Okay, jom. Okay. Tadi ada news tadi. Dia tak letak subtitle tau. So macam aku macam nak kena dengar molek. So kita gini lah. Kita pergi tidur. Jom. Sini lah. Betul lah. Betul ni. Semalam. Jom pergi tidur. Tidur. Okay. Bangun dah. I can't sleep. Oh pula. And I'm very hungry. I still did eat today. Let's quickly take some food from the fridge and get back to bed. Okay, lapar perut. Tak boleh tidur. Lapar perut. Jom. Bunyi apa tu? Hujan ke? Ui, gelapnya. Tadi aku tak tutup pun tadi. Aku tak rasa aku tutup. Jom. Buka sekejap. Seram lah kalau gelap begini. Jom kita lapar perut. Lapar perut nak makan apa ni? Oh, tak ada apa. Apa tu? Oh, cold bowl of pasta. Oh, ada pasta. Okay, kita reheat pasta gini. Lapar perut ada pasta. Nasi ada pasta. Lamanya. Wait. Jangan buka malam. Wait. Sabar. Orang tengah microwave pasta ni. Siapa pula call ni? Tengah malam ni. Hello? Ni prank call ke apa ni? Ni apa ni? Hello? Wow! Jangan buat macam tu. Jangan prank call macam tu. Aku ni dah tua dah karakter kita ni. Lagi main karakter ada heart attack lagi tak tahu. Ni. Entahlah. Lama pula. Pasta. Berapa minit aku set ni? Seram. Lambat pula pasta kita ni. Macam tak habis-habis ni. Apa? One bowl of pasta. Yeah. Oh, kita duduk minum.
Oh. Sedap ah. Oh, sedap oh. Oh, pasta apa ni sedap gila. Sabar Ustaz. Duduk tengah makan ni. Sabar. Oh, sabar. Okay, time for bed. Time for bed? Tapi... Aku dengar ketukan tadi. Tapi main karakter suruh pergi tidur. Pergi tidur tu ya. Nantak lah siapa. Main karakter pun tak kisah. Tidur lah. Jom. Tidur aja. Must be the win. Jom. Tidur. Oh, kenyang-kenyang tidur. Aku macam dengar something. Apa tu? Aku macam dengar something. Apa tu? Hei! Siapa main lampu? Jessica, is that you? Aku punya candle. There's no power. I have to check the fuse box in the basement. Basement? I'm going to need a key for it though. Basement? Candle ni macam tak function ni. Gelap juga ni bukan candle ni, lighter. Weh, tak nampak apa ni. Gelap. Hai. Jessica. Siapa main lampu sampai busted ni? Hai. Siapa buat? Tapi keluarkan kunci. Nak kena cari kunci lah ni. Apa? Oh, ni. Ambil ni lah. Guna candle ni lah. Oh, cerah sikit daripada lighter aku. Tengok. Dalam ni kot. Assalamualaikum. Gelap yo. Ya Allah. Dah lah bilik ni memang gelap. Ada. Mana lagi check ni? Oh ni. Basement key. Okay. Apa tu? Hei. Siapa main? Siapa main lampu tu? Tak baik main lampu. Gelap weh. Siapa ni? Aku dengar footstep. Jangan mendekat. Hello? Dia buka. Ada balik. Tapi lampunya tak ada balik. Okay, kita dapat dah kunci basement. Okay, sekejap. Macam mana nak buka inventory? Aku lupa dah. Tengok aku. Yo, dia punya ni. Dia punya ni mantap tu. Aku tak di sini lah. Senang sikit. Oh, dia punya inventory dia padu. Okay, something kacau kita tadi. Dia tutup pintu. Aku tak tutup pintu tadi. Okay. Siapa dalam rumah kau ni? Oh, aku ada kunci. Candles. Guna lah candle ni. Ambil lah candle ni. Aduh, main kat dia tu. Gelap ni. Lighter tak ada apa? Hello? Found you. Alamak. Found me. You don't found me. Alamak. Ni apa benda ni? Dia looping ke? Oh, dia start dah. Ni mimpi. Aku mimpi kan. Kan Mona Lisa kan? Aku mimpi ni. Ni basement. Pintu. Candle. Mona Lisa. Mana basement? Mana ni? Dia tak bagi masuk basement lah ni. Hello. Dah tinggal lampu tak ada. Hello. Ui, bunga layu dah.
Weh. Ni looping jahat ni. Weh, apa jadi? Melayu dah. Kenapa macam ada ayat syiat sikit ni? Mona Lisa. What happened? Apa kau buat? Hello? Weh, ni main looping ni. When will it end? When will this end? Mona Lisa, no! Dia pun kena juga. Aduh. Aku takut tu. Bunyi macam-macam ni. Aku nak pergi basement je ni. Hello? Mona Lisa, no! Tak habis-habis lagi ni. Looping dia tadi. Tapi aku dengar something yang tak aneh. Semakin lama semakin bunyi dia tak aneh. Kenapa aku punya skrin macam makin merah? Aku ludak-ludak dah ni. Kunci ke? Weh, aku tak boleh buka. Aku tak boleh buka pintu. Allah. Hello? Tak boleh buka pintu. Bisikan syaitan ni. Bisikan syaitan. Shut up. Shut up. Diam. 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 Aku tak nak mencuri. Jangan ganggu aku. Ni pun tak lingkup juga tak. Gila. Ada bunyi jerit kan? Ada bunyi jerit. Mona Lisa! Tak ada dah. Saja. Boleh buka dia. Rumah! Sampai aku terbuka inventory boh. Ni kau di sini. Mimpi aja, mimpi. I need to go Jessica tak balik dah semalam lagi. Risau kot ni. Di mana Jessica ni? Anak kita pergi mana lah? Sit over tak habis-habis sit over. Tadi tutup. Bahaya. Okay, jom. Kita pergi call. Jessica! Mu balik tak lagi? Tak reti nak balik budak ni. Tak angkat lagi. If she doesn't call me back, I have to drive to her friend's house. Mesti duduk kat rumah kawan ni. Syok sangat duduk kat rumah kawan. Ni. Tak reti nak balik. Mangkuk aku dari semalam. Siang lah ke? Siang lah. Okay. Aku rasa macam nak buka belaka. Dah siang kan? Masuk. In other news, little has been revealed about last night's event. Asylum officials are denying any wrongdoings. They said some sort of bug is going around that should leave the area soon. Angry mob residents led a boycott today due to the sudden departure of their family members to the asylum. The officials won't release information on what happened next. They are still looking for that 17-year-old girl. If you have any information about her, dial 654. Just remember to keep safe, residents. Iklan ni pun macam tak ada kelas pun. Maklum lah TV lama ni kan. I'm getting worried about Jessica. Itulah. Kata sebab ada budak perempuan umur teruk anak kita hilang. Aku takut tu anak kita. Anak kita lah tu. Kalau cerita-cerita ni. Ni apa tu? Macam ni bunyi kat luar. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Bunyi TV ke? Dok.
Dah keluar ke? Tak ada keluar. Ni phone ke Ni apa? Oh, aku tak jadi pergi basement ni. Aku nak kena buat apa ni? Takkan aku nak pergi basement juga? Basement kot ni lah. Tapi kunci tak ada. Nak buat apa ni? Masuk toilet. Door stuck. Pintu toilet stuck. I guess I have to go get the toolbox. It should be in the shed outside. Okay. Kita kena pergi keluar. Keluar pergi ambil. Tiba-tiba pula. Tadi aku buka okey je. Tiba-tiba pula stuck. Dia nak spray dia. Orang nak mandi nak terbeyak ni. Boleh pula pintu toilet buat pasal. Jom. Patutnya ni. Jap. Alah. No. Okay. Jalan dulu. Tool. Oh ni. Ada screwdriver. I got a screwdriver. Jom. Kita boleh pulah-pulah sikit knot tu. Kat pintu tu. Apaan? Apa tiba-tiba merah ni? Hey. Tak tahan nak berak dah apa? Tak tahan nak berak dah. Itu mouse aku. Jom, masuk balik. Tiba-tiba je. Benda tu! Apa benda tu? Aku buka, sorry. Siapa tu? Who that? Patut aku tutup tu. Siapa tu? Aku nampak dia lalu kat ni. Laju. Mana? Ada benda lah dekat aku punya ni. Mana aku ni ke? Tadi dia pergi belah sana. Tak logik. Okay, jom. Kita fix pintu ni. Siapa buka ni? Siapa? Mbak Zia. Mbak Zia ayah. Nak mandi ke? Tak perlu mandi ke main kat tadi? Takut nak keluar dah. Tak mau mandi ke? Aku ingat nak mandi tadi. Boleh internet? Yang aku tak boleh. Ya, boleh flash. Tak ada flash. Boleh bukan mantap tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa ni? Dah tu? Dah fix dah tu? Nak buat apa? Tengok TV. Ni kena buat apa? Aku miss something. And hello? Kau buka balik. Tak ada buka balik. Jessica? Baru dia tengah fix jamban ni. Apa dia? Ni apa tadi? Ni pintu ke? Takkanlah dia masuk. Tak masuk ke depan. Aku duduk tangan ni ya. Kotor. Dia buka pintu basement. Siang-siang tak ada hantu kok. Tadi Jessica? Hello? Pula ni. Bawah tu. Hello? Jessica? Maybe she went TV room in the basement. TV room in the basement? I don't even hear her come home. Dia tahu. Kalau dia masuk kot depan pintu, rasanya aku nampak dah. Aku duduk tangan tu tadi. Ni mesti makhluk aneh tadi tu. Yang lalu tadi. Ni apa? Dekat sini.
Dia takut lah. Jangan tutup tau. Assalamualaikum Jessica. Mu ada bawah ni ke? Dia kata TV room in the basement. Kat mana? Oh tu ke? Ya Allah. Dalam mana? Rumah ni. Rumah ni dalam ni. Takut lah. Alamak. Dia terik. Dalam ni ke? Ya Allah. Dalam basement ada basement. Claustrophobic. Bismillah. Jessica. Mu ada bawah ni ke? Hello? Tempatnya. Ni tempat apa ni? Assalamualaikum. Oh, kamu. Banyak pun bilik. Oh, ni tak boleh buka. Ni apa? Ni apa ni? Tak ada apa. Hang tutup pintu. Hang buka lah. Pandai-pandai buka. Oh. Tahu pula. Pandai lah. Siapa? Whoever this is. Aku tak rasa Jessica. Dah macam hantu. Kau nak aku masuk sini ke? Okay. Buka lampu. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Oh, ada lagi bilik. Bilik apa lagi ni? Bosanya basement dia. Besar gila basement dia. Ni semalam apa ni? Ada kursi. Cek je lah. Force of habit, you know. Ini biar apa pula? Allah. Sangat function Dalamnya. Kau biar betul basement ni. Hai. Kau buat apa ada basement besar-besar gini? Wah, gelapnya. Tak ada light ke? Light sini je? Ya, betul. Kau buat apa ni? Gelap. Mana ni? Hello, aku patut cari apa ni? Aku tahu je takkan nak cari Jessica dalam chest. Aku nak cari Jessica. Oh, ni fuse. Tapi aku tak perlu dah. Oh, ni ada key. Jessica launching area. Oh. Ni fuse. Yang patut kita pergi tadi Aku tak jadi. Aku dengar something. Tak ada dah. Kita pergi. Itulah. Takut. Ni ke bilik Oh ni. Okay. Jessica's launching area. Okay. Alamak. Aku nak masuk bilik anak aku je ni. Bunyi apa tu? Aku kat sini balik. Oh lah, aku kat sini balik. Alamak. Api tak ada fuse dah ni. Fix dah. Siapa main fuse ni? Nak kena cari fuse ke? Main karakter pun tak kata apa. Tu stand to speak ni. Nak kena cari fuse ke apa? Aku kena pergi balik lounge tu. Aku tak ada muka lagi. Aku right click sekali je. Marah lah tu. Pokoklah dia spawn something kan. Pokoklah kita check. Check kan. Walaupun tak ada apa-apa tadi kita check.
Kecil dah. Apa tu? I see something on the floor. Apa ni? Apa ni? Poop. Apa ni? Tak tahu nampak ke tak. Sebab gelap gila. Gila-gila gelap dia. Tak ada apa kot. Sembelih apa bawah ni ha? Sembelih lembu ke bawah kat basement? Aduh. Macam ni. Tak ada buka pintu. Tepi balik ni ke? Takut lah. Dah sempit. Oh, buka terbentang buka ni. Alamak. Macam footprint ni. Ui, dia alu-alukan kita masuk. Jom. Lembu. Tak mau masuk. Tak mau. Alamak, ada kunci. Alamak, ada kunci dah. Alamak. Aduh, bunyi tak enak dalam tu. Masuk je lah. Ada kunci dah. Aku ada kunci tu pun tak boleh buka. Tak boleh buka lampu. Rosak. Jessica, tak abang pula lampu rosak dalam bilik ni. Baba. Ayah boleh fix kan? Oh, siap ada topor dalam ni. Tapi bunyi tak enak. Oh, apa tu? Key apa ni? Bunyi apa ni? BTV. Tutup TV. Missing ah. Ni key tu apa ni? Kotor lah bilik Jessica ni. Baba dah pasang. Suruh clean. Tengok. Sepoh tengok. Aduh, Jessica ni. Mana? Kat sini ya? Ni? Pintu? Boy is on this side. Allah. Takut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hello? Assalamualaikum. Gelap. Assalamualaikum. Gelap ni. Oh no. Tak ada orang. Itu bukan Jessica, orang apa benda tu? Kunci aku mana? Apa tu? Kau nak apa dengan aku ha? Ada benda ke depan tu? Dia macam makin dekat je. Hey, stop. Jauhkan diri, tak selesa. Tak selesa. Jauhkan sikit, tak selesa. Oh. Apa ni? Oh, kita lari. Oh, macam mana kita boleh escape ni? Lari. Ada monster dalam basement. Macam mana aku boleh terlepas tu? Jom. Poli. Tolong. Ada benda dalam basement. Lock him up. Ha? He knows. Lock me up? Oh, ni dari awal tadi. Jadi kita mental ke? Dah tu? Apa jadi dengan anak kita? Gelap. To be continued. To
To be continue. Apa? End of chapter 1. See you in next chapter. 1/6 chapter completed. Uish, 6 chapter. Panjang lah. Ada lagi ke? Aku pun tak check lah. Thank you doh. Best lah, best. Spectre mode apa ni? Oh, boleh tengok dia punya ni. Kau tengok command block dia banyak-banyak. Ni apa? Kita tak sampai apa sini. Ni apa ni? Macam combo. Ni awal-awal tadi. Bilik awal. Ni apa? Ada chest. Tak ada interact chat ni. Found you. So bawah ni ada ni lah. Ya. Macam mana tunggu. Ya, macam sudah. Ni bilik ni. Bilik looping tu. Bilik looping ni. Nice tu. Nice tu dia orang bagi kita tengok. Ni. Tu the house. Main house. Kita punya main house ni. Punya main house kita. Ni apa benda? Ni bilik kita tadi. Kita punya asylum. Kita punya asylum kat tepi rumah aja lah. Tapi mana cabin tu? Patutnya bukan cabin di sini. Ni apa? Apa yang gelap ni? Apa yang kegelapan ni? Aku nak tengok monster tu lah. Grief. Ni dia punya title. Ada rumah. Ni ada kereta poli. Ni rumah kita betulnya. Ni bawah ada cabin apa semua. Hai. Okay. Macam model lah. Dia tak bubur lagi dia punya packs. Aku nak tahu bilik tu lah. Basement sebawah kan. Kau tengok ni kita looping tadi tak? Ni apa ni? Apa ni? Aku syok dah tengok macam mana lah dia orang buat ni. Kreatif gila. Kau tengok command block gila-gila. Basement. Aku nak tengok monster tu. Ya. Kita cari. No. Ni bilik ni. Ni bilik yang pembunuhan. Tahu ni Jessica. Takkan kot. Betul tak? Tapi ni ada 2 orang ni. Siapa? Steve lah. Aku nak tengok monster dia. Ada monster dia. Ni bilik dia. Aku nak tengok monster dia. Ni apa? Gelap. Ni bilik tadi. Aku nak tengok ni lah. Monster tadi tak ada pula. Dia sembunyi tang mana monster dia? Aku nak tengok up close monster dia macam mana. Dia gelap. Dia sembunyi tang mana monster dia? Dia cari sampai esok tak jumpa ni monster dia. Entahlah. Tapi itu je lah untuk game Grief remake. Alright. If you guys enjoy, mungkin kita akan upload ni kot. Upload sekejap je. Upload sebagai video. Sebab kita lama dah tak upload video kan. Lagi-lagi video panjang. So yeah. Kalau ada lagi chapter, kalau tak jumpa lagi chapter, kita main insyaAllah. So thank you guys for watching. I really like this. It's like a smiley face. So thank you guys for watching. Alright. Ini bilik apa ni? Bilik apa ni? What is this? Kita tak pernah masuk ke sini. Ni bilik apa? Misteri. Ni monster dia. Rupa dia macam Slender sikit. So if you guys enjoy this video, insyaAllah dia akan upload. And
Let me know if you guys like this type of video. I plan to make more, tapi who knows? Who knows? If you guys like it, I will make more. Okay. So thank you guys for watching, and we'll see you guys in the next video. Goodbye.